Lambat lagi ke Mina ni? Kalau dia pun tak nak datang, info lah dulu awal-awal. Ini menyusahkan orang. Engkau ni tak boleh cepat sikit ke? Ya, aku on the way. Kau tunggu sana. Okay, bye. Kau asal dah lambat sangat? Game dah nak mula ni. Ke kau takut? Berapa nak buka ni? Dua-dua je. Bayar-bayar kan kalah. Lepas tu menangis. Macam mana tu? Takkan 2,000 je. Macam biasalah seorang taruh 1,000. Aku ikut je. 3,000 pun 3,000 lah. Janji aku race. Macam. Okay, aku dah on. Korang? Boleh lah tu. Jom. Alright, jom. Ready. Game dah nak start. Aduh, pahal ni aku lapar lah. Dah ni nak race.
Bro, main tipu agak-agak lah. Tak ada pun korang cakap boleh guna jalan pintas. Alright gang, macam mana? Dah puas ke lah malam ni? Sedap kena makan asap kan? Sialah kau. Macam ni lah main dengan budak-budak baru ni. Semua orang nak menang je kan? Budak baru kau cakap? Kita orang tak ada pun cakap yang jalan pintas tu tak boleh guna. Kalau kau nak guna, kau gunalah. Yang kau guna jalan tu buat apa? Aku counter lah kau tadi. Okay, fine. Apa nak jadi-jadilah. Tunggu je. Tak apalah gang, aku balik dulu lah. Apa hal kontak aku. Ciao. Siapa tu bos? Member bos ke? Dia datang nak pinjam duit tu. Dia dah deal. Oh, kes pinjam duit lagi lah ni. Kau jemput dia, suruh dia naik sini. Kerek betul. Naik pun nak kena jemput. Dah, naik. Cepat sikit lah. Penat aku macam ni. Sorry lah kalau saya datang tak kena time kan. Saya betul-betul terdesak sangat ni puan. Tolong saya lah puan. Saya tak ada orang lain dah. Berapa kau nak pinjam? Puan, boleh ke kalau saya nak pinjam 20k untuk bulan ni? Saya janji, saya cukup bayar bulan ni. Saya bayar terus je. Saya terdesak sangat ni nak pakai duit. Saya tak ada duit betul. Boleh lah puan? Okey, tapi ada syarat. Cukup sebulan kau kena bayar hutang tu semula. Kalau kau tak bayar juga, aku akan naikkan 2 kali ganda dari kau yang pinjam. Boleh? Terima kasih banyak-banyak puan sebab sudi tolong saya selesaikan apa yang patut. InsyaAllah nanti kalau saya dah dapat ikam, saya akan bayar cukup-cukup. Itu janji saya dengan puan. Okey dah, tu je. Ingat, janji tetap janji. Lambat betul Zam ni. Dia gimana sebenarnya? Manalah aku tahu. Alah, kita santai je dulu. Kejap lagi siapa race? Kimi dengan Idri. So kita tunggu Zaf sampai je. Tu dia. Panjang umur. Kau gimana? Aduh, aku tertidur lah. Penat tau, penat. Yelah tu. Zaf, aku nak joki boy. Kau tak pakai validity kau ke? Belum siap lagi. Kimi, jom lah. Tengok tu. Kecoh lah dia ni. Berapa dia? 5,000. On. Siap sedia lah ibu. Setakat Supra. Laju ke ibu ni. Ready gang, ready. 5 4 Chicken 2 1 Go! Woohoo! Let's find out! Kau tengok gate tu. Lekat tak lekat. Tak salah aku, si Hakim itu baru je sindir naik CPR. Entah dia. Elok je bawa Supra. Tapi aku nak jumpa kau sekarang. Habis aku. Mina tengah chat aku sekarang ni. Kau kena tolong aku Zab. Serius. Minta tolong sangat-sangat. Kau kena Nina ke? Apa yang tak kenanya? Aku pun berhutang dengan dia macam kau juga. Sekarang ni dia tengah cari aku. Tolong aku. Yalah. Menyusahkan jugalah kau ni. Jumpa aku kat hutang lepas ni. Zaf, aku takut gila ni Zaf. Macam mana ni? Kau boleh diam tak? Kalau kau terus gelabah macam ni, memanglah kau takut. Aku ada dengan kau. Aku dah tak tahu nak dari mana dah Zaf. Semua tempat dah selamat hari ni. Aduh, macam mana ni? Cepatlah, kita kena pergi sekarang. Kita betul-betul dah tak ada masa sekarang ni. Halah, asal suara aku macam Google. Wait, kau bukan Nina ke? Sudah. Ya, Zaf, macam mana ni?
Dah Zah, jom cepat Zah. Cepat. Kau nak main dengan aku sangat kan? Nampak tak kawan kau tu? Tu satu peringatan je bro. Ingat 2 minggu lagi. Pak Zam, boleh ke RB26 convert dengan 50-50Z? Boleh. Takkan tak boleh. Kita try lah. Oh, kalau macam tu, try lah nanti Pak Zam. Boleh. Kalau tu KCU ni, confirm letup Pak Zam. Boleh. Boleh sangat-sangat. Siapa Black? Oh, member aku. Oh yo, Pak Zam, tengok overhead ke tu? Boleh. Aku ni Kang si tua ni Kang, buat lawak pula. Kereta siapa ni Pak Zam? Kereta aku, kenapa? Oh, cantik kereta. Siapa nama? Adri. Oh gitu. Kau? Aku Syam. Selamat berkenalan. Oh, cantik kereta R34 kau. Boleh lah, kita baru buat. Aku pun tak adalah kaya sangat nak bela Felady macam kau. Apa kata kau kerja dengan aku? Nak tak? Kerja apa tu Zaf? Kerja bengkel je Adri. Tak susah pun. Oh, tak ada hal lah. Aku pun tak ada kerja sekarang ni kan. Black, lama tak jumpa. Asal kau tak datang bengkel lama ni? Oh, aku baru balik hospital tadi. Lepas pergi cek tekanan darah. Elok lah tu. Malam ni dah boleh datang lah. Alright. Yeay. Nak try GTR ni jap. Black, macam biasa esok kerja. Aku balik dulu Adri, aku gerak dulu Baik. Kau tahu tak, Zaf tu ada hutan dengan mafia. So kalau kau kerja dengan dia, hati-hati sikit. Tak ada hari tenang bagi kau. Bos, kalau you pun kaya, simpanlah sikit rasa kesian tu. Tengoklah si Zafri tu, dah pinjam dekat 30,000 dah. Sampai sekarang tak nampak muka. Apa bos ingat dia tu kaya sangat ke nak settle semua hutang dia? Sila-sila hari bulan dah lari overseas budak tu. Rata-rata orang yang berhutang dengan aku ni, semua tak diterti nak bayar ke apa. Memang tak sayang nyawa Habis tu, apa plan bos sekarang ni? Apa? Masa dia belum sampai. Si Zaf Barua tu ada cara aku nak ajar dia. Jadi aku nak kau tutup kau punya mulut kau tu. Ingat sikit bos. Berapa ramai dah yang tak bayar hutang bos ni. Makin bankrupt sekarang. Bos, kalau bos terus bagi dia peluang, sampai bila-bila pun bos tak untung.
Bos tahu tak yang kita punya ekonomi ni dah menurun? Kenapa pula bos fikir ekonomi dia? Lantak dia lah. Siapa yang suruh dia berhutang? Hai, bos ni agak-agak lah. Kita dah banyak bagi dia peluang. Sekarang ni engkau kerja bawahan aku. Jaga adab engkau sikit Jangan sampai nyawa Zaf tu aku ganti dengan nyawa engkau pula. Yelah bos, saya minta maaf. Janji bos pas ni saya tutup mulut pasal dia. Dah okey. Kau pergi buat kerja kau sendiri. Kau ada masa 3 hari untuk cari baruah jantan tu. Panjang umur dah. Mana-mana dia pergi. KL Zone ni kau tukar yang kecil sikit. Takut bunyi yang G dulu. Man, mobil aku kat mana? Kau letak tadi. Sabarlah jak kau ni. Budak ni tak ada sabar ke siap? Tak sabar siap nak hantar ni. Bak cepat sikit lah weh. Lambat lah kau ni. Tak boleh sabar-sabar. Ni kau punya. Ni kau punya. Ni depan mata kau ni. Ambil. Kau tak ada. Aduh kenyang lah. Ni dah kali 4 aku keluar masuk toilet. Weh, aku ada benda nak cerita sikit. Asal? Cerita lah? Tak adalah. Tadi masa aku nak keluar kedai tadi, ada nampak sebiji kereta GTR ni usaha macam tak berhati je dengan aku. GTR? Kalau apa man? Tak salah aku, warna hitam kereta tu. Lantar. Jom lah kejar-kejar. Makan lah lu. Tak nak lah, kejar lah aku. Mamat ni Kang, apa je pak muka dia sekejap lagi. Kejar lah sampai dapat. Dah weh. Aduh, penat ni lah. Dah. Bro, seperti yang kita dijanjikan. Okey, kau kena pegang kunci kontena dia dulu. Aku tak nak ada apa-apa hal berkaitan dengan polis. So, kau kena jaga kunci ni baik-baik dan jangan sampai cover kita burn dengan polis.
set up ni Idri. Macam ketinggalan je. Banyak kau. Ni stock engine je. Aku belum set up lagi. Iyalah tu. Jom lah kita start training. Tak sabar aku nak badai Nina ni. Belagak je lebih. Idri, kau test lah kereta kau. Kita orang nak tengok performance kau macam mana. Baik tak baik lah. Kalau kau langgar tongkung ni tu, aku kerat tolong kau tau. Alah, relax lah. Tak cukup telur ke kau ni sampai nak kerat tolong orang? Fokus. Kata nak berjaya. Yalah. Hai, macam-macam lah kau ni. Try the best bro. Kau boleh. Cepat belajar ke budak ni? Again. Dia reti drift ke budak ni? Tak pernah nampak pun dia. Aku rasa kau tak suka lah trik kecil macam ni bro. Tak suka kan? Aku ada idea. Apa yang aku nampak ni, dia punya corner tu terlampau tajam. Bersiko juga tu kalau lembut. Bersiko apa ya Syam? Perfect ke apa? Macam mana tu bro? Bersiko untuk kalah awal lah. Apa lagi? Siapa tu Syam? Jimmy lah, siapa lagi? Bos, macam mana nak deal dengan token tayar tu? Kita bukan cukup modal. Kan saya dah cakap langgar je tempat Zaf tu, biar dia tahu bayar hutang. Tak bertanggung jawab langsung lah. Hey, kita belum miskin lagi tau. Aku pun belum mati dululah. Aku dah susun cun-cun storyline dia. Ada masa dia kena lah tu. Sekarang ada hal lagi penting daripada Zaf tu. Bos, macam mana kalau token tayar tu tipu kita? Entah dari mana senjata yang dia import tu, tak tahulah. Entah dari mana datang. Alamak, takkan diorang ni nak buat hal lagi? Macam mana Zaf pula tak nak angkat phone. Kau gimana sial? Hello, Zaf. Angkatlah call. Woi, kau ni memang sial lah. Cepatlah. Dia kecing kita kecing lah dia balik. Apa susahnya? Sekarang ni sebelum kita nak ke airport, kita kena langgar tempat baru tu dulu. Mana diorang nak lari? Cuba kau cakap dengan aku. Nina lah, KL ni pun bukan besar mana pun. Yelah bos, bila nak gerak ni? Mana Zaf? Kau nak apa lagi sial? Aku tanya Zaf mana? Manalah aku tahu. Yang kau datang sini cari apa? Zaf memang tak ada kat sini. Tolonglah, aku memang tak nak cari hal dengan kau. Aku datang sini memang nak cari hal dengan kau lah sial. Aku nak tengok budak-budak korang mampus baru aku puas hati. Korang dalam tangan aku. Sekali kalau korang bagi tahu polis kawan-kawan kau, aku kasih habis. Faham tak? Aku ada tempat lain lagi nak pergi. Apa-apa alasan aku tak nak dengar lepas ni. Kalau aku tak dapat Zaf,
Kau aku pancing duduk. Tak kira lah kau ni ada mengena ke tak ada mengena dengan baruah tu. Sal, pergi cek belakang, tengok barang kita. Baik bos. Macam mana barang tu? Dah sampai ke? Ingat kalau dapat dekat barang aku fake, 5-7 keturunan kau tak akan aman tau. Sal, aku nak gerak bersabar. Barang aku banyak lagi nak kena hantar kat sana. Jadi kalau boleh aku tak ada siapa-siapa tukar lain kita. Bos, barang okey? Kau tunggu jap. Macam mana? Bagus Mamat Hitam ni buat kerja. Clean je kan? Baguslah kalau macam ni. Macam ni lah aku nak. Aku suka berurusan dengan orang yang macam kau. Apa kata kita deal? Alah baruan ni datang dah. Ciao semua, bla bla bla. Oh, dahsyat ke tempat tidur tu? Ya cinta, saya dah siap ke tempat tidur. Tapi kita tak tidurlah malam ni, okey? Kak jual apa dia kak? Macam menarik je. Jual ketum ni lah. Nak cuba? Apa yang spesialnya air ketum ni? Boleh kau yang 4. Wah, lagi-lagi. Jangan letak harapan terlalu tinggi sebelum mau cuba. Nak beli tak ni? Okey lah kak, saya nak satu je. Hai, kat mana-mana pun ada seminar ni. Kau nak apa lagi tu? Kat sini kau ya. Bos aku cari kau. Zaf mana Zaf? Kawan baru kau tu. Zaf ada kat bengkel. Kau gegar bengkel aku bocorkan kejahatan kau dekat polis. Tak adalah, aku datang sini just nak healing je. Dah halang kau kat sini, tak salahkan aku tanya kau Zaf kat mana. Belah lah. Aku just nak bincang sikit je dengan member kau tu. Alright, cari dulu. Alex, kau buat apa kat sini? Belah lah. Hai bos, Mamat tu beli ketum pun kena tu. Telik-telik je bos ni. Cepat betul kau buat reservoir ni. Kau memang baik lah Zaf. Kau sure ke kau nak guna reservoir ni? Ya, memang aku nak guna reservoir ni. Biar dia rasa macam mana. Kau tak tahu Mat, reservoir ni pernah kalah McLaren tahu. Alah, kau sembang je lebih. Nanti kalau kalah, jangan kata Nina je pijak kau. Dengan aku sekali pun jangan pijak kau bro. Lain lah kalau berani. Alah kau dengan Nina pun goyang. Kimi mana? Lama betul hilang budak tu. Entah mana-mana perginya. Apa-apa pun, apa yang aku harap ni
dengan siapa dia kita dapat kalahkan dia. Ini je satu-satunya peluang aku untuk keluar dari masalah ni. Iyalah Zaf, sekurang-kurangnya kau dah betul. Padu Zaf, padu, letup. Zaf, kau pernah rasa telur tak? Telur? Telur apa? Telur peyek kau tahu? Tak, asal. Nah, ambil kau telur peyek. Aduh, sakit baru lah. Padan muka. Mes sini. Benda lah, gaduh je korang tahu. Macam budak-budak ke. Alah, gaduh manja je Syam. Bukan selalu. Bukan selalu lah sangat. Semalam bukan main kata dalam semut. Itu dia. Panjang ni. Nak apa lagi lah ni? Kerek benar. Aku datang ni just nak peringatkan korang punya race final nanti. Ingat kalau kalah double tau. Okay? Tak kisahlah. Kita tengok je apa jadi. Ish. Kejap-kejap je dah tukar kereta Zaf. Boleh kejar ke kalau macam ni punya gaya? Tak apa-apalah kan Syam? Okey. Tapi aku nak dia. Kalau kami menang, kau kena tinggalkan City 1 dan takkan kacau kami. Faham? Tapi kalau kau menang, kau boleh ambil kereta kami dan tempat kami. Macam mana? Deal? Hey, dah lah hutang pun tak settle lagi. Race pun main taktik kotor. Tahu pula Hakimi tu hilang kan? Tak apalah, aku gerak dulu. Apa hal Roger tahu. Bye-bye. Meluat aku gini. Dah balik-balik. Dia harap betul lah betina ni. Aku dah tak tahu nak buat apa. Sumpah weh, aku dah penat. Kalaulah aku tak hutang dengan dia hari first tu, mesti takkan menjadi punya. Yang kita nak langgar ni bukannya semut, tapi harimau. Sila-sila esok kita jadi lauk. Syah, betul ke apa yang kita nak buat ni? Tak boleh ke kita guna cara lain? Ina tu bukan cacalang punya orang. Kau tak tahu ke dia tu gangster beb? Walaupun dia tu perempuan, dah banyak tempat dipegang. Anggota kita pun tak boleh ditangkap dia. Kita ni ada telur. Takkan mafia baru tu korang tak boleh nak adab. Lagipun budak-budak kereta-kereta ramai. Aku ni kawan kau. Aku ni polis, Zaf, polis. Tak salah pun kalau kita bekerjasama. Esok apa plan kita? Kita raid dia ramai-ramai. Ini je peluang kita. Tak apalah Syam, kita orang baik dululah Gerak geng, bini aku tak sabar dah ni. Tak sabar apa? Dia ada bini ke? Tak tahu je, berangai je lebih. Tak yalah. Alright Syam, jaga diri. Ya, baik-baik jalan tu. Jumpa esok geng. Ciao.
Sialah, timing lah call overheat. Kimak betul lah. Sam, ish, kau ni angkatlah call. Ha, Sam, jangan banyak cakap lah. Aku dah benar di sini, Sam. Aku on the way balik. Okay bos, kejap. Saya on the way. Alright. Ya, hello bos. Asal ni? Aku urgent ni. Ha? Tolong balik kejap. Ya bos, saya kat Penang ni. Kejap lagi saya on the way balik ke sana. Tak payah banyak cakap kau kena. Alright bos. Alahai, bos ni mana perginya? Tadi suruh datang, takkan tak habis lumba lagi. Tahnya bos tu datang kencing. Bukannya boleh harap saja. Datang pun lambat. Ha bos, panjang umur. Macam mana Ores? Menang ke kalah ni? Berapa kali aku nak cakap kat kau ni? Aku dah menang kan tadi. Aish, kau ni. Hehehe, sorry bos, saya tak dengar dalam call tadi. Enjin bising lah. Abaikan cerita tu. Sekarang ni kita ada benda yang lagi penting untuk kita selesai. Kau dengar yang si Syampu nak langgar tempat kita. So sekarang ni aku nak kau follow aku dapat-dapat. Kau cover aku baik-baik. Gerak dan gerak. Ini apa-apa tu? Kedai tutup. Tepat pada masa. Kau nak dari mana baru? Syap, kita kena buat apa ni? Dah start lah ni. Kita tunggu dia sebelum buat apa-apa. Dia gerak, baru kita ikut dia. Nanti follow rapat. Baik Syap. Sekarang je, kejar. Aksi kejar mengejar di tengah-tengah kota Kuala Lumpur. Suspek yang bernama Nina Disyaki terlibat dalam sindiket penyeludupan senjata telah berjaya ditumpaskan oleh pihak polis bersama rakan sekumpulannya, manakala beberapa orang daripadanya turut ditumpaskan. Kini sindiket penyeludupan senjata berjaya diselesaikan. Geng, tak makan ke? Lapar Marcel? Lapar. Perut kau ni perlu cacing ke sial? Sili-hili aja kau ni, aduh. Korang, tengok ni. Bukan main lagi korang sejuk je kan? Geng, aku nak cakap sikit lah. Asal Zaf? Awak? Tak adalah, aku cakap ni nak minta maaf je. Minta maaf? Sebab apa ni tiba-tiba? Yalah, aku
Aku minta maaf sebab aku dah bawa korang masuk dalam dunia kesusahan aku. Aku tak berniat pun nak tolong korang setehalkan. Zaf, kita ni kawan. Dan lagi satu, kau ingat kita orang ni senang hati ke nak tengok kau susah? Hari demi hari asyik fikir pasal Nina je. Apa pun terima kasih banyak lah geng. Tak ada korang, mungkin aku tak dekat sini. Jangan cakap benda bukan-bukan lah. Tak baik. Dah geng. Elak. Aduh, sakit sial. Kimak betul. Kejarlah sampai dapat. Woi geng, kejar Zah, cepat. Kau nak lari mana? Aduh, penat woi. Kejarlah kalau berani. Sini hang. Kau buat